Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Farahiyah, wartawan TV PSS SMK Asia Haji Muhammad Said, bersama dengan saya tetamu yang amat istimewa, iaitu Yang Amat Berbahagia Datin Sri Hajawan Hasni binti Wan Yusof, sempena Majlis Pelancaran LED dan Smartboard SMK Asia Haji Muhammad Said. Para penonton sekalian, seperti yang kita sedia maklum, teknologi memainkan peranan yang amat penting dalam dunia pendidikan masa kini. Dengan adanya sumbangan dari pihak alumni, sekolah kini dapat kemudahan pembelajaran yang lebih interaktif dan moden. Baiklah Datin, apa khabar Datin hari ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah Farah. Terima kasih kerana menjemput saya ke sekolah Syams ini. Baiklah Datin, soalan utama boleh saya lanjutkan kepada soalan utama? Bagaimana inisiatif Persatuan Alumni dalam mengutip dana bagi SMK Syekh Haji Muhammad Said mula tercetus? Okey, baik. Sebenarnya usaha ini tercetusnya daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Saya sebenarnya pun tak terfikir juga untuk membuat program yang agak besar juga. Tetapi mungkin disebabkan oleh pengalaman beliau sendiri yang pergi ke beberapa sekolah dan beliau melihat sendiri bagaimana sesebuah sekolah itu ada sekolah tertentu lah yang ada kelengkapan yang canggih, dan itu merupakan usaha daripada alumni sekolah itu sendiri. Jadi dia pun begitulah, dia pun memberi cadangan kepada saya, dan itulah punca tercetusnya bagaimana kenapa alumni ini mengadakan program untuk mengutip dana bagi kita mengadakan LED dan smartboard. Dan dia memberi sokongan dan keyakinan kepada saya untuk melakukan program ini, dan alhamdulillah kita telah pun berjaya mengadakan program ini. Dan bukan saya sahaja, tetapi ada tim saya. Tim saya yang saya kira sangat-sangat membantu. Walaupun kami ni dalam hanya tak sampai 10 orang. Ya, tak sampai 10 orang dan dalam masa yang agak singkat. Dan saya rasa bersyukur tim saya ini sangat-sangat berusaha bagi memastikan program ini berjalan dengan baik. Jadi itulah dia tercetusnya idea tu. Dan saya rasa sangat baik idea tu, dan saya yakin ianya boleh dilakukan oleh sekolah-sekolah lain juga. Okay. Baik Datin Sri, sebagai penasihat utama alumni SMK Syekh Haji Muhammad Said, apakah perubahan yang Datin Sri harapkan dapat dilihat dalam kalangan pelajar selepas penggunaan teknologi seperti smartboard dan LED dalam proses pembelajaran? Jadi apa yang kita harapkan, semoga dengan adanya LED dan smartboard ini akan memberi satu dorongan dan semangat kepada anak-anak Syam sendiri untuk terus mencari ilmu, untuk terus belajar, untuk terus mencari pencarian yang sebanyak mungkin dan setanding dengan sekolah-sekolah yang hebat di luar sana. Dan saya yakin bahawa murid-murid sekolah ini dapat menggunakan alat-alat ini dengan baik, dan kemudian mereka juga dapat memberi sumbangan yang baik kepada negara kita sendiri, yang khasnya Negeri Sembilan dan umumnya Malaysia. Dan siapa yang saya harapkan, semoga anak-anak kita ini setanding dengan sekolah-sekolah yang hebat di luar sana, ya, terutamanya sekolah-sekolah berasrama penuh. Dan saya sangat yakin bahawa sekolah Syams ini boleh duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi bersama dengan sekolah-sekolah yang hebat sana, terutama sekali sekolah-sekolah berasrama penuh. InsyaAllah, dengan adanya kemudahan teknologi, saya yakin para pelajar Syam akan mengecapi kecemerlangan yang lebih
lebih hebatlah pada masa akan datang, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi Datin Sri atas perkongsian yang amat bermakna sebentar tadi. Jelaslah bahawa pengalaman dan sumbangan alumni amat penting untuk membentuk generasi pelajar yang lebih berjaya. Kami di SMK Syekh Haji Muhammad Said amat menghargai keprihatinan Datin Sri dan alumni yang lain dalam memastikan sekolah ini terus maju ke hadapan. Sekali lagi, saya Farahia, wartawan TV PSS SMK Syekh Haji Muhammad Said, ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berbahagia Datin Sri Hajawan Hasni binti Wan Yusof atas kesudian hadir dan berkongsi pandangan pada hari ini. Dengan itu, saya akhiri sesi temu ramah ini. Sekian, terima kasih.